Baik. Kewajipan beriman kepada malaikat, boleh katakan semua orang tahu. Disebut apa dalil kepada wajibnya kita beriman kepada para malaikat? Tidak cukupkah kita beriman kepada Allah Ta'ala? Wajib pula beriman kepada malaikat? Ya. Apakah dalil kepada kewajipan beriman kepada para malaikat? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Dalam akhir surah Baqarah, ya. Baik, iman kepada malaikat adalah beriktikad secara jazam, secara tetap tentang kewujudan mereka, dan mereka ini adalah makhluk Allah Ta'ala. Beriman kewujudan para malaikat ini, dan mereka ini adalah makhluk Allah Ta'ala. Mereka ini bukan banatullah, walaysat haula'i banatullah, mereka ini bukan anak-anak Allah Ta'ala, ataupun mereka ini bukan kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang seperti difahami oleh sebagian orang, tetapi mereka ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang diutuskan kepada para anbiya wal mursalin sebagai penghubung di antara al-khaliq wal makhluk, di antara pencipta dan juga makhluk, iaitu manusia. Beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman. Salah satu rukun iman. Keimanan seseorang akan terbatal jika mengingkari kewujudan malaikat dan mengingkari kewajipan beriman kepada malaikat. Dia kata beriman kepada malaikat bukan suatu perkara yang wajib. Jadi telah terbatal iman dia. Apabila terbatal iman, bermakna dia telah jatuh kafir. Dia telah jatuh kafir. Ini bahaya, ya. Dia telah jatuh kafir apabila seseorang itu mengingkari kewajipan memakai tudung, maka dia telah jatuh kafir. Apabila seseorang itu mengingkari kewajipan hukum syarak, hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir, maka dia telah jatuh kafir. Perlu kita membezakan antara kita menyatakan hukum kafir itu dengan kita mengkafirkan orang. Suatu perkara yang berbeza. Menyatakan hukum terhadap suatu permasalahan tidak bermakna kita mengkafirkan individu, ya. Ramai orang silap apabila kita sebut kafir. Oh, orang tu kata pakai tudung ini adalah budaya Arab, maka dia kafir lah. Kita tidak mengkafirkan individu, ya. Kita tidak diajar untuk mengkafirkan individu, tetapi kita menerangkan hukum, menerangkan sesuatu hukum. Dan ia tidak bermakna bahawa kita telah mengkafirkan individu. Di sana terdapat perbezaan antara takfir ta'mim, takfir takhsis. Mengkafirkan orang secara khusus dan mengkafirkan orang secara umum. Yang berlaku, kebiasaan yang berlaku ialah kita mengkafirkan orang secara umum. Secara umum, sesiapa yang mengingkari bahawa arasy Allah Ta'ala itu wujud, maknanya dia tidak beriman bahawa Allah memiliki arasy, maka dia telah jatuh kafir. Maka dia dengar beberapa sahabat-sahabat dia mengatakan bahawa beriman kepada arasy ini bukanlah satu kewajipan, atau arasy ini tidak ada sebenarnya, rekaan semata-mata, maka orang ini telah kafir. Tidak, ya? Ada beza. Jadi kita menyatakan suatu hukum yang berlaku ialah takfirut ta'mim, mengumumkan dalam mengkafirkan orang ini. Kita kata umum, siapa-siapa yang berkata bahawa hukum hudud ataupun hukum sekian, hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu tidak wajib, maka dia telah jatuh kafir. Itu dibolehkan. Tidak kiralah ada di sana orang yang mengatakan hukum-hukum tertentu itu tidak wajib, ataupun dia tidak mengimani, mengingkari kewajipan solat, mengingkari kewajipan puasa, zakat dan sebagainya. Kita boleh berkata begitu, maknanya kita boleh sebut orang ini orang yang berkata begitu kafir, tapi kita tidak boleh tunjuk takhsis
khususkan kepada fulan bin fulan dia adalah kafir, itu tidak boleh kerana dia mempunyai 4 syarat seperti yang disebutkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 4 syarat untuk mengkafirkan orang secara individu. Apabila cukup 4 syarat itu, maka barulah boleh jatuh hukum dia kafir. Boleh jadi dia mengatakan bahawa hukum memakai tudung itu adalah budaya orang Arab kerana dia jahil. Dia mempunyai syubhat-syubhat yang tidak jelas, jadi perlu dijelaskan. Boleh jadi dia dipaksa untuk menyebut bahawa hukum-hukum ini, hukum-hukum hudud, hukum qisas dan sebagainya termaktub dalam Al-Quran Karim dan sunnah Nabi SAW adalah hukum yang lapuk, adalah hukum yang tidak kontemporari. Kerana dipaksa, sekiranya kamu tidak berkata begitu, aku tembak. Cerita, cakap je lah. Walaupun dia seorang mufti, katakanlah walaupun dia seorang mufti, tidak boleh kita kafirkan dia terus khususkan kamu telah kafir sebab cakap macam ni. Tak. Kata-kata kamu itu, kata-kata itu, kata-kata yang kufur, kafir, tetapi tidak semestinya kamu kafir kerana hendak menunjukkan, khaskan kepada individu untuk mengkafirkan seorang itu perlu kepada cukup syarat yang 4. Kita bukan ke perbincangan itu, tetapi begitulah di antaranya. Apabila kita beriman kepada malaikat, jika orang yang mengingkari kewajiban beriman kepada para malaikat ini, maka dia telah jatuh kafir. Dan ia tidak bermakna, saya ulangi, tidak bermakna bahawa kita telah mengkafirkan individu yang menyatakan perkara tersebut. Kata-kata dia adalah kata-kata yang kafir.